Pohon pepaya tidak berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya memperkenalkan diri, moga-moga dapat menyentuh hati. Nama diberi Muhammad Arif bin Azaman. Saya berusia 15 tahun. Saya merupakan anak didik dari sekolah SABK Mahat Ali Imam Asy-Syafi'i, Jelapang, Ipoh, Perak dengan kod sekolah AFT 2001. Hobi saya ialah bermain badminton dan membaca novel. Pada masa yang sama, saya suka melakukan aktiviti yang dapat mencegaskan badan. Di sekolah, saya menjawat jawatan sebagai pembimbing rakan sebaya. Antara pencapaian saya yang lain adalah, pada tahun lepas saya telah mewakili sekolah dalam kejohanan MSSD dan Kesuper dalam kategori sukan badminton. Di samping itu, saya menyertai pertandingan kawat kaki Kaspa lelaki GO pada tahun 2024 dan telah mendapat tempat ketiga dalam daerah Kinta Utara. Pada tahun yang sama, saya telah menyertai kursus kenaikan pangkat Kaspa peringkat daerah. Sehubungan dengan itu, saya telah dianugerahkan pangkat Lance Corporal dalam unit beruniform Kaspa. Tidak lupa juga, saya telah dinobatkan sebagai tokoh nilam pada tahun 2024. Seiring dengan mutiara kata membaca amalan mulia. Itu saja yang ingin dikongsikan oleh saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.